di mana sebenarnya Islam berdiri bila melibatkan perkara-perkara ghaibiyat, perkara melibatkan alam ghaib. Sebenarnya seperti mana yang Brother Hilmi cakap tadi, sebenarnya kita ni sebenarnya alam ghaib ni lebih dekat dan lebih hampir dengan kita, lebih daripada apa yang kita sangkakan. Perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, semua benda adalah ada orang kata somehow interacted with perkara-perkara ghaibiyat. Sama ada holy scripture, sama ada yang prophet, semua require kepercayaan kita kepada benda-benda wahyu. Masalah dia adalah apa yang kita percaya itu adalah benda yang selari dengan akidah kita atau tidak. So sebelum kita pergi lebih lanjut membedah konsep-konsep hantu, jin, jembalang dalam masyarakat ni, kita back to foundation 101. So kalau boleh kita tanya Ustaz Ali kita, macam mana konsep perkara alam ghaib sebenar yang wujud dalam akidah Islam itu sendiri. So macam mana Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Okey, kalau kita lihat kan, kita belajar Al-Quran Karim mula daripada awal tajuk bila kita baca Fatihah contohnya. Memang dalam tu pun dah letakkan kepada kita banyak perkara ghaib yang itu pertama sekali tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, tentang hari pembalasan, kebangkitan, dan juga ada berkenaan dengan alam ni, banyak mana alam yang ada, Rabbil Alamin. So banyak sebenarnya disentuh kepada kita tentang perkara ghaib. Tapi bila kita masuk dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebutkan dan tentang sifat atau ciri-ciri orang yang akan dapat Quran itu menjadi panduan mereka. Allah Ta'ala nyatakan pada ayat surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tiada keraguan padanya, petunjuk orang bertakwa. So siapa orang bertakwa? First karakter yang Allah Ta'ala berikan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ni adalah orang-orang yang mereka beriman dengan yang ghaib. Ghaib ni maksud dia benda yang tak kelihatan pada seorang itu. Mungkin kerana jarak dia jauh, mungkin kerana benda berkenaan berlaku sebelum ini atau berlaku akan masa depan. Itu ghaib juga kan. Kemudian luar daripada spektrum cahaya mata kita, atau even luar daripada spektrum pendengaran suara yang kita boleh dengar. Jadi benda tersebut sebenarnya ghaib tu berlaku pada manusia dengan keadaan banyak. Tapi bila Allah Ta'ala nyatakan sifat orang bertakwa tu beriman dengan ghaib, para ulama bahaskan apa ghaib ini maksudkan dalam ayat berkenaan. Okey. Bila kita lihat dalam konsep tafsir maudu'i bagi Al-Quran, dia kata setiap kali kita belajar Al-Quran, kita kena tahu bahawa awal surah mesti ada kaitan dengan akhir surah. Jadi bila kita kata dalam awal surah Al-Baqarah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan ghaib, so macam benda tu macam open. Jadi bomoh pun jadi, percaya sihir pun jadi, percaya sekian pun jadi, percaya apa saja. Even tak percaya kepada Allah Ta'ala pun masih ghaib. Jadi sebab tu di ujung suratul Baqarah sebenarnya Allah Ta'ala berikan kita gambaran sebenar apa ghaib yang wajib, yang mesti kita ada dalam diri kita. Yang lain tak tahu, tak ada masalah. Tapi yang ini awak tak beriman, awak keluar agama. Itu berkenaan dengan apa? Bila Allah Ta'ala ceritakan dalam akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul terhadap apa yang turun pada baginda, dan beriman juga bersama baginda orang beriman. Kullun, semua mereka, Rasul dan juga orang beriman, amana billah, beriman Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. So, jadi yang disebutkan situ kan sebagai contoh 4 perkara yang besar, iaitu Allah, para malaikat, kitab dan juga rasul. Ini adalah base. Sebab daripada kitab tu jugalah kita nak belajar berkenaan jin ke, berkenaan dengan kiamat ke, berkenaan hari akhirat ke, akan datang dari situ. Qadar ke, dia akan datang dari situ. Dia starting point dia adalah 4 perkara tadi, iaitu beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. So bila kita kata dan kepentingan beriman dengan ghaib ni dalam Islam sebenarnya dia membawa kepada masalah takwa. Dia bukan setakat beriman percaya adanya ghaib. Kalau kita tak ada beriman dengan perkara dengan ghaib tapi tak takwa, itu bukan yang dimaksudkan. So Allah Ta'ala berikan gambaran pada awal surah Al-Baqarah tadi kan, alladzina yu'minu bil ghaib, orang yang beriman dengan ghaib, mereka adalah orang yang muttaqin. Kan bila hudal lil muttaqin, orang bertakwa tu beriman dengan ghaib.
So kalau basic dia, kalau orang tu beriman dengan ghaib, dia patut jadi bertakwa. Dia bukannya beriman dengan ghaib tapi dia tak bertakwa. Sebab apa benda kita buat sekarang ni, berapa effort yang kita buat untuk mengejar syurga Allah Ta'ala, kita bersedekah, halang diri kita daripada benda-benda yang dosa. Punca dia sebab kita percaya tentang janji yang disimpan oleh Allah Ta'ala untuk kita di akhirat nanti. Kita percaya tentang hukuman bagi dosa yang kita lakukan. Kita percaya tentang ganjaran yang kita akan dapat perolehi. So memang basic bila sebut tentang iman tu tadi, atau kepercayaan pada ghaib tu, memang dibina, agama ni dibina dengan bahagian pertama yang besar dia adalah perkara ni. Kalau kita lihat pada Adam AS ketika dia ajar, bayangkan ketika Adam AS ajarkan anak cucu dia yang lahir di dunia ini bukan dalam syurga. So Adam bagi tahu dalam syurga ada apa, dan syurga ada apa, macam mana benda So, jadi memang kita kata dari situ pembinaan asal bagi kita panggil tarikan kepada manusia untuk bekerja dan beramal kerana Allah Ta'ala, atau menjauhi dan mengelakkan perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Semua based on ghaib, bukan dengan nampak. Dan benda ni yang kita kata bila Ikmal sebutkan kata lebih dekat pada diri kita, betul. Hatta roh kita ghaib. Tapi kita tahu dia tanda ada. Kan dia nak menghafaz hidup lagi. Bila Allah Ta'ala tarik roh tersebut, dia tak bergerak dah. Sebab macam mana pun tak jadi. Tak jadi. Sebab roh tak ada dah. Roh tak ada dah. Sebab tu kita sebab tu bila ditanya tentang roh tu kan, orang-orang Yahudi dahulu ajar pada orang musyrikin Mekah tu, tanya Nabi beberapa soalan. Antara soalan dia tentang roh. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab. Di akhir surah Isra, Allah Ta'ala katakan, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kau, hai Muhammad, mengenai roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan, hai Muhammad, roh itu daripada urusan Tuhanku. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan, kamu tak diberikan ilmu mengenainya kecuali sedikit saja. So basic tentang ghaib ni memang kita kata bergerak pada persekitaran kita. Dan maka orang, kalau kita tengok pada sudut itu, pada sudut kehidupan harian pun sebenarnya perkara ghaib ni kita laksanakan, kita gunakan. Contoh macam awak pakai telefon ni. Lepas tu tak ada line lah. Awak nampak line? Bersambung masuk telefon. Awak tak nampak line kan? Tapi awak kata line tak ada. Sebab apa? Tak ada bar. Tak ada dia punya bar untuk signal tu, nampak tak naik. So awak terus kata tak ada line. Tapi soalannya, line tu nampak tak? Tak nampak. Awak ada remote control kereta. Tekan, dia buka. Tekan, dia tutup. Awak nampak tak? Infrared yang pergi daripada kunci tadi kepada, atau radio wave yang daripada kunci tadi pergi kepada kereta. Awak tak nampak. Remote control television yang awak pakai. Yang awak nampak ni kesan benda yang ghaib. Macam elektrik ni ada. Awak nampak, awak tak nampak elektrik tu sendiri. Awak cuma nampak kesan wujud elektrik tersebut. So ini pun pembinaan bagi ghaib. Demikian juga kalau kita lihat contoh macam pengetahuan kita tentang saiz Malaysia. Berapa ratus ribu meter persegi kan, kilometer persegi. Awak tak pergi ukur sendiri pun. Betul tak? Itu yang gaduh bumi tu bulat. Okay, tinggi Gunung Kinabalu. Awak tak ukur pun, tak ada bawa tali tape ukur sendiri. So macam mana awak tahu tinggi dia macam mana? So basic ini yang kita nak fahamkan. Sebenarnya keseluruhan hidup kita ni sebenarnya dilingkungi oleh ghaib. So manusia yang tak nak percaya pada ghaib, dia kata nak seeing is believing, nampak baru nak percaya, dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh gerak keluar dari rumah dia. Sebab semua benda keliling dia ni dibina dan diasaskan daripada pengetahuan ghaib. Dan bahkan memang pengetahuan ghaib tadi kadang-kadang membantu kita untuk menyelamatkan nyawa. Contoh macam kita dengar tentang ular yang dia berbisa. Kalau dia kata dia patuk kita mati. Kita tak tengok sendiri benda tu jadi. Kita tak rasai sendiri ular tu patuk kita. Tapi kalau ular tu keluar, kita semua lari. Sebab apa? Sebab ilmu daripada orang lain yang mengalami kisah tersebut. Faham tak? Penukilan ilmu ni tadi sebenarnya juga ghaib. Tentang apa berjadi pada zaman kerajaan Melayu Melaka, apa jadi pada kerajaan Riau di Indonesia, apa jadi pada kerajaan di Borneo, kerajaan Sulu, Kedah Tua. Kita dengar, kita nampak kesan tapi kita tahu kisah tadi. So basic dia memang perkara ghaib ini adalah perkara yang mesti kita percaya dan beriman. Memang itu basic. Sebab memang kita hidup ni dekat dunia ni memang diberi kita oleh Allah Ta'ala pada masalah akidah kita. Memang kita bergantung dengan ghaib. Pasal ke semua 6 rukun iman kita tu semua ghaib. Allah Ta'ala sendiri adalah ghaib untuk kita. Dan bahkan untuk para anbiya sendiri pun ghaib. Memang bukan nampak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Mulk. Allah Ta'ala nyatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib.
Sehingga orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib, bukan dengan nampak. Memang sebutkan dalam surah Yasin kan, baca Yasin malam Jumaat kan. Tapi ni lagu tak baca ni masalah lah. Okey, innama tundiru man taba'an dzikra. Engkau hai Muhammad hanya ingatkan siapa ikuti peringatan. Wa khasyar rahmana bil ghaib, dan takutkan Tuhan yang penyayang dengan ghaib. It's not by seeing. Start from that point, memang kita takut perbuatan dengan ghaib. Itu nilai besarnya. Bahkan besarnya nilai tadi kan kepada para malaikat. Pun kita beriman sebab Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Para sahabat pun tak tahu malaikat. Tapi bila Nabi kata ada malaikat datang tadi tu ada malaikat. So, nampak tak? Tentang malaikat, tentang kitab. Macam mana diberikan wahyu kepada para rasul tadi. Kitab tu diturun pada mereka dengan cara macam mana. Macam Musa datang bawa lauh. Kan Taurat tu bertulis. Siap di tangan dia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun. Diturun kepada baginda SAW. Semua ayat Quran tadi. Ada yang mansuhkan, ada yang datang kemudian. Semua sekali dalam masa 23 tahun. Diturun kepada baginda SAW. So, jadi ini point. Macam mana sampai kita tahu. Para sahabat nampak ketika Quran turun kepada baginda SAW. Unta yang Nabi naik, terduduk. Tak larat nak tahan beratnya badan Nabi SAW ketika tu. Nampak berpuluh-puluh Nabi menanggung akan beban ketika menerima wahyu. Pada hari sejuk. Orang semua sejuk, Nabi berpeluh. So, diorang nampak, dapat lihat keadaan. Kesan ghaib tadi nampak. Tapi ghaib tu tak nampak. Contoh juga panjang juga Rasul sendiri menjadi wahyu pun kita tak nampak macam mana Rasul dapat wahyu tadi. Lepas tu kemudian tentang hari kiamat. Kita tahu pun dia akan jadi pada pengakhiran alam ini. Kita tahu alam ni ada permulaan. Sebab apa saja yang makhluk mesti ada permulaan. Apa saja makhluk mesti ada permulaan. Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kita ada permulaan. Semua makhluk ada permulaan. So, jadi alam ni ada permulaan. Soalan ada pengakhiran tak? Itu masalah dia. Dia sekali beritahu kita tentang pengakhiran alam ni macam mana. So ghaib. Tu ghaib. Kita dapat lihat kesan dia. Satu masa dahulu manusia tak percaya alam ni akan binasa. Satu peringkat dahulu tahun 40-an. Sebelum Edwin Hubble temui teleskop Hubble tu ditemui kan. Diorang sangkakan alam ni statik. Einstein pun tersilap. Waktu expanding universe punya fahaman tu kan dia tak pegang. Dia tak berani nak cakap. Tapi ketika tu pasal bila kata expanding, kalau reverse balik, problem. Dia tak nak ada permulaan. Dia nak kata alam ni statik. Dari dulu, kini dan selamanya. Ini kat UMNO. Dulu, kini dan selamanya. Kan? Macam tu je. Tapi realiti dia benda tu tak macam tu. Diorang kaji dan belajar sampai kan mula dimunculkan idea tentang menghantar manusia lain ke planet lain. Diorang tahu dunia ni akan binasa. Saya tengok satu Stephen Hawking kan yang duduk atas kursi roda tu kan. Ada satu rancangan. Under BBC ke National Geographic, saya tak ingat satu dokumentari. So perbincangan di ketika tu macam mana kita nak utuskan manusia ke satu planet yang lain untuk jadikan dia ada bangsa manusia yang baru. Yang cerita contoh macam apa Star Trek tu. Idea dia itulah dia. Idea dia is actually dunia akan binasa. So kita kena hantar satu kumpulan manusia ni ke tempat lain untuk bina tamadun baru. Ini kisah benar. Perbincangan dia pening kepala bab pertama nak sampai ke planet tu macam mana. Sebab jarak dia bukan dekat. Kalau kita nak pergi ke Marikh saja pun dengan flight yang ada sekarang ni 5 tahun tau. 5 tahun. Kalau belajar masuk universiti keluar grad dah. 5 tahun. Baru sampai dekat Mars. Dekat Marikh Kemudian ada masalah lagi. Kalau anda kita pergi ke sana, badan kita tak digunakan, otot kita akan mengecut. Tulang kita, dia punya fosforus dan juga kalsium akan hilang. Kita akan jadi sampai sana sotong kot. Hilang semua, tak ada sendi dah. Jadi realiti dia benda ni, diorang bahas. Dia bahaskan macam mana nak gunakan apa tu macam perbincangan berkenaan dengan apa bahan api yang nak digunakan. Kita mungkin gunakan plasma lah apa benda. Dia start perbincangan tadi. Tapi punca perbincangan tersebut adalah kerana diorang tahu dunia ni akan binasa. Sebab berakhir dengan dunia akan binasa. Satu masa dulu diorang semua tak nak percaya dunia ni ada pengakhiran. Tapi bila tahu dunia ada pengakhiran, semua sibuk pula nak bina satu tamadun baru di negara di planet yang lain. Yang jarak dia 2000 tahun cahaya. Gila pun nak sampainya. Itu yang belajar tentang hibernation, macam mana nak hibernatekan manusia ni letak satu kapsul, tidak tua, tidak bertambah usia, bangun-bangun terus dia gerak.
Sedangkan bila kita angkasawan yang pergi ke angkasa lepas, dulu ISS berapa minggu je. Turun ke dunia tak boleh berjalan. Sudah. Jadi hilang kebolehan. Hilang kebolehan berjalan. Dia tak tahu graviti tak ada. Dan dia tak boleh tentukan nak pijak di mana, dan tulang dia dah mula osteoporosis, dah mula mereput. Otot badan dia. So semua benda ni sebenarnya kita perhatikan tentang penamat dunia ni. Semua percaya. Sekarang dah percaya dah dunia akan binasa. Lepas tu tentang qadar. Tentang qadar pun juga tak diketahui. Kita dah tuliskan semua takdir ni 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi dah ditulis dah. 50,000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, Allah Ta'ala dah ciptakan kalam dan tuliskan apa yang akan jadi. Sebenarnya ketentuan Allah Ta'ala yang akan berlaku seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam sebelum lagi berlaku dialog ahli neraka dari akhirat nanti dengan kulit mereka. Allah Ta'ala beritahu lah akan jadi macam ni. Khutbah syaitan dalam neraka. Ucapan syaitan dalam neraka. Semua sekali. So jadi basic dia memang kita kata tajuk ghaib ini memang sebahagian besar daripada agama kita. Bahkan sebahagian besar kehidupan kita sendiri. Dan dengan pengalaman orang lain kita bina kehidupan kita. Mana pengalaman orang tentang enjin, tentang sekian, tentang graviti. Kita bina hidup kita sekarang berdasar pengalaman orang lain. Kalau kita tiap hari tak dapat pengalaman orang lain, cara masak nasi. Nasi tak masak kot. Ya. Kita kan tak tahu macam mana nak makan. Ya. Nampak buah tu pelik, nak makan macam mana? Buah apa hisap ke hisap? Faham tak? Durian hisap. Okay. Itu realiti dia. Berdasar pengalaman orang, yang itu adalah ghaib daripada kita bina kehidupan kita sebenarnya. Nah, itu base asal. Okey, dan dalam tajuk binaan ghaib tadi kan. Kita kata benda tu membantu kita untuk contoh macam apa yang dia alami oleh bangsa-bangsa terdahulu daripada kemusnahan, kerana penyakit dan sebagainya. Benda tu semua menjadikan sebab untuk kita bina kehidupan kita sekarang. So tak ada benda sebenarnya, benda yang ghaib ni tak terasing dari kita. Ia sebahagian hidup kita. Cuma bila Allah SWT letakkan kepada kita beriman ghaib itu sebagai sebahagian daripada akidah. Di sini yang kita sebutkan tadi, dia mesti membawa iman ghaib kita tadi kepada bentuk ketakwaan. Macam mana nak link tu? I mean, macam mana beriman dengan perkara ghaib tu akhirnya membuahkan takwa tu. Okey. Bila kita lihat balik pada sudut asal iman dengan rukun iman tadi, iaitu Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari kiamat, qadar. Qadar. So bila kita beriman dengan bahagian ini, memang perlukan kita bila beriman Allah Ta'ala Tuhan yang menghukum segala menghukum kita di atas dosa yang kita buat. Beri ganjaran pada kita di atas pahala yang kita kerjakan. So benda ni yang menyebabkan motivasi kita untuk menjaga pandangan dia kepada kita. Dan perkiraan amal kita di hadapan dia nanti. Pasal dia Maliki Yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Tak ada siapa menguasai hari pembalasan kecuali dia. Raja sebenar adalah dia. So bila kita iman tadi, dia patut adalah reaction kita dengan tindak tanduk kita di dunia ni. Malaikat yang Allah Ta'ala jadikan, yang kita kata catat amal kita, tiup roh kita, kan agihkan rezeki untuk kita. Kemudian soal jawab kubur. Start dia dah start develop. Pasal tu disuruh kita macam dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu, hai umat iman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang api neraka ni waquduhan nasul hijarah. Yang bahan bakar dia manusia dan batu-batan. Kemudian Allah Ta'ala sebut, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Yang menjaga atas neraka tu adalah para malaikat yang kasar lagi tegas. Dia kasar dan tegas. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka takkan derhaka Allah Ta'ala pada apa Allah Ta'ala perintah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan buat apa yang diperintahkan. Allah Ta'ala suruh pijak, dia pijak. Masukkan rantai daripada mulut keluar kat dubur. Dia akan buat. Kau suap lah macam mana. Itu konsep dia. Hari tu tak ada. Konsep dia itu konsep tadi, konsep keimanan tadi. Namakan keimanan dengan kita kitab yang Allah Ta'ala utuskan. Saya sebenarnya malam tadi ada seorang hamba Allah Ta'ala datang. Yang kalau seperti share kot. Tak tahu akan datang dia jumpa lagi ke tidak. Dia akan datang ke tidak, wallahualam. Tapi first step dia mula cakap tu, dia nak ragukan tentang hadis. Dia mula cakap tentang hadis ni macam kita nak percaya.
Dia sebutlah nama tarikh Bukhari mati tahun bila, ni mati tahun bila. Saya kata dengan dia, awak sebut balik tahun kematian Bukhari. 200 lebih, ini 200 lebih Imam Ahmad kan. Jadi bila saya kata balik, kalau awak bayangkan antara orang dia dengan orang sebelum tu boleh ada 3 orang je. Antara mereka dengan Nabi sangat dekat. Saya kata tak timbul tajuk untuk masalah benda berkenaan kena kesangsian kita. Ya, tapi lah, benda ni critical thinking Ustaz, dia kata. Critical thinking. Jadi kalau kita aplikasi, saya kata awak boleh critical thinking pada semua benda kecuali Allah Ta'ala. Bila awak letak Allah Ta'ala pada sudut critical thinking, pro and con. Mana Allah Ta'ala ni ada pro dia, ada con dia. Sudah. Benda lain sini, cik bekas ni. Kan? Ni ada jenama ke? Adik Sahih. Cik Sahih. Saya kan. Okey. Jadi bila pegang benda ni kan, awak ada akan pro and con dekat sini. Mikrofon ni ada pro and con. Kursi kami duduk ada pro and con kan. Okey, jadi benda-benda ni semua benda-benda kita tak boleh lari, tapi masalah jangan aplikasikan pro and con yang awak Taala yang awak fikirkan kepada Allah Taala. Sebab ini saya kata akan bawa ke awak kepada masalah penafian agama secara total. So Allah Taala seorang macam Allah Taala ciptakan kita dan lantakkan. Itu mustahil bagi Allah Taala buat demikian sebab dia Maha bijaksana. Dia memberi hidayah. Takkan awak nak kata Allah Taala tak beri hidayah? Jadi saya push dia sampai peringkat saya kata, kalau awak nak sanksi tentang hadis, awak kena sanksi tentang Quran. Quran pun saya sanksi juga. Sudah. Dia kata dan tak boleh bincang saya kata. Sebab bila saya bagi Al-Quran yang datang untuk membuktikan kedudukan agama tu, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW telah dipindah kepada para sahabat dan para sahabat kepada siapa berikutnya. Kalau dia tak ada pegangan tersebut, kita nak bincang apa? Tak ada basis lah. Tak ada apa yang tak ada basis lah. Awak di kitab apa? Tak, awak di Injil ke? Bible ke? Nak jadi pakai apa? Awak punya source. Jadi dia macam ni kejap. Saya kata awak ni hilang. Tapi saya iman kena paksa je. Tak ada apa paksa awak. Saya kata. Dan ni ayat yang kasar lah. Pasal saya guna ayat yang sama. Bila ada orang kata dengan saya, dia kata, Ustaz, saya nak yakin. Ustaz yakinkan saya. Saya kata dengan dia, macam ni tak payah. Awak tak Islam pun, Islam tak rugi. Saya dah maaf cakap lah, kalau orang kata macam kasar kan. Tapi realiti dia buat apa nak bincang benda tersebut. Awak tak ada basics. Kalau awak nak kata nak kenal, apa tanda Quran ni berapa Tuhan? Meh kita bincang. Apa tanda, saya akan buktikan. Scientifically, saya akan tunjukkan. Ayat per ayat saya akan bagi. Tapi bila awal-awal lagi dah macam nak doubt benda berkenaan, dan apa tinggal lagi untuk kita bincang? Jadi Ustaz, sorry saya nak tanya. Adakah orang-orang yang macam atheist ni, dia orang memang tak percaya benda gaib lah? Ya, betul. Tapi masalahnya bila kita tengok binaan pada kita tidak percayaan mereka ni, dia membawa kepada banyak perkara, antaranya dia akan lose hope. Allah Ta'ala jadikan benda gaib ni sebenarnya menjadikan kita ni ada goal, ada imaginasi untuk ke mana nak pergi. Bagi hala tuju. Ya, ada hala tuju. Purpose. Lebih tepat, purpose. Ada matlamat kenapa wujud kat dunia. Sebab tu kita kata ranking kalau masalah bunuh diri ni dibuat statistik, bukan oleh Saudi Arabia tapi dibuat oleh UK. Diorang buat satu statistik. Yang memang bunuh diri ni kepada orang yang ateis, tak percaya Tuhan. So kita balik pada asal apa benda kita nak bincang, saya kata dia. Atas base apa? Kalau awak terima Quran, seperti saya kata, saya jumpa dengan kumpulan anti hadis yang memang tak percaya hadis tapi dia percaya Quran. So daripada situ saya bina basis. Kalau awak tak percaya hadis, ni ayat ni letak mana? Kalau tak percaya ini letak mana? Ini letak mana? Saya gunakan argument. Kalau awak sekarang ni, Quran baru tak percaya, saya nak bincang apa dengan awak? Tak ada apa dah yang tinggal. Tak ada apa yang tinggal. So kita kena back pada basic, saya kata. Kepada Allah Ta'ala, awak percaya Allah Ta'ala ada Tuhan tak? Betul apa sifat Tuhan yang awak percaya? Kita akan base dari situ balik. Kalau untuk bincang terus awak nak bincang tentang hadis, saya kata tak padan, saya kata. Tak berfaedah. Tapi masalah juga bila sampai peringkat bila kita jumpa orang macam ni. Hujung tu saya nak balik dia kan. Dah pukul 11 kot saya nak balik. Ya. Ya Allah. Kita ambil kelas di Simbang nanti. Tak apalah. Tak kisahlah. Tapi hujung tu saya cakap macam lah. Nak faham kan? Awak betulkah anak bapa dengan mak awak? Dia terdiam. Mestilah. Saya kata sebab apa? Sebab atas surat beranak tulis. Pada hari persenyawaan benih tu awak nampak sendiri. Tak nampak kan? Betul awak percaya itu bapa dengan mak awak? Muka dia berubah. Sudah. Saya kata kadang-kadang macam ni lah aplikasi dia. Dia nak pergi acid test kepada Quran dan Sunnah.
ataupun yalah, sumber Islam tu sendiri, sedangkan dia lupa diri dia sendiri pun dia tak tahu pasti ke tidak. Sedangkan bila dia kan base pada surat beranak tadi, ini semua saksi yang ada, saya tu boleh tak jadi macam tu, saya kata. Ya, kita nak buat doubt everything, kita boleh doubt. Kan, tantah tu. Kan benda tak sedap didengar oleh telinga. Tetapi ia adalah satu perkara yang basis, yang bahayalah tu, sebab tadi macam masalah percaya pada kitab tadi. Actually true. Ustaz, even tadi Ustaz cakap pasal benda ghaib. Even benda yang terang-terangan sekarang orang boleh nampak secara fizikal pun susah orang. Tak, kita bincang AI kan baru ni kan. AI pun dah apa artificial intelligence ni, kecerdasan buatan. Benda ni dah dahsyat dah kita bincang hari tu. Macam mana dia boleh menipu daya, orang tak cakap boleh cakap, orang tak ni. Sampai Syekh kita pun jual ubat sakit lutut. Syekh jual ubat sebenda. American Got Talent pun dia buat satu pakcik tua, pakcik tua carpenter something. Apa dah nama, saya tengok macam pakcik cakap. Lepas tu saya Google lah. Nyanyi lagu sedih lah, semua nangis-nangis. Sudah. Pula. Lepas tu kita check lagu pun tak ada. Doesn't exist at all. Tapi dia nyanyi lagu tu kononnya pasal isteri dia dengan anak dia tinggalkan dia. Dia bina rumah tu dengan tangan penuh berdarah. Sekian, tapi kat sini masih lagi tunggu keluarga dia balik. Orang nangis. Tapi gambar nangis tadi macam tangkap sikit, tak tangis cerita apa. Tapi kalau bagi orang yang lain, semua kata lagu tu best. Seriously. Yang nak cerita, nak fahamkan benda ni satu benda lah. Seeing is believing satu benda. Tapi untuk binaan, macam tadi kan, macam kita bina di atas asas kepercayaan kita tentang sumber agama tu sendiri. Kita kena ada base lah. Kalau tak ada base, dan kita kena bina balik. Macam mana awak percaya Quran tu daripada Allah Ta'ala. Dan kita start dari situ balik. Kalau tidak, awak akan ada satu judgement yang awak tak boleh bina di atasnya apa-apa. Bila saya kata kena ikut para sahabat, dia macam lari. Lepas tu saya baca pada dia ayat 100 surah Taubah. Allah kata wasabiqunal awwalun minal muhajirin ansar. Orang mula-mula awal-awal masuk Islam, muhajirin dan juga ansar. Walladzina tabauhum, siapa ikut mereka dengan baik. Kumpulan ni, 3 kumpulan ni adalah radhiyallahu anhum. Allah Taala redha terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka pasti redha terhadap Allah Taala. Wa addalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah Taala sediakan untuk mereka syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Saya kata ini arahan orang tu ikut mereka. So, macam mana awak nak tinggalkan? Memang kalau orang tu percaya Quran dan dia ada masalah dengan ayat ni. Tapi pasal dia ni macam dia tak sure. Lepas tu dia kata, tapi ustaz baca ayat lepas tu. Saya kata, apa ayat lepas tu? Maksudnya dia dah prepare. Dia dah prepare. Tapi ayat lepas tu bunyi wa mimman haulakum. Siapa-siapa di sekeliling kamu. Kan daripada kalangan orang-orang Arab yang munafik dan ahli Madinah pun ada. Saya kata, kum ke ka? Saya kata, kum ke ka? Dia cakap, kalau kum tu maksudnya kamu semua. Mana Allah Ta'ala tujukan ucapan kepada semua orang beriman. Yang ada kalangan para sahabat. Lepas tu yang ini adalah bincangkan tentang kumpulan selain mereka. Dia nak masukkan yang ini dalam. Dia kata, sahabat pun ada juga. Ada. Itu masalah. Saya kata, awak cakap macam ni, ka ke kum? Saya tak pasti lah Ustaz. Tapi dia prepare sebenarnya. Saya tengok dia punya ahli tuju cakap tu ke situ. Jadi benda ni masalah iman dengan ghaib sebenarnya. Hatta macam hadis Nabi SAW. Dia adalah jaminan Allah Ta'ala bahawa Nabi adalah yang menterjemahkan kepada kita Al-Quran. Kalau kita tolak Nabi punya penterjemahan, dan kita nak masukkan siapa? Sedangkan Quran sendiri katakan bahawa, contoh ayat surah An-Nahl 44 kan, wa anzalna ilaika dzikra, kami turun pada Muhammad adzikr itu Quran, litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, supaya kau terang pada manusia, jelas pada manusia apa turun pada mereka. So maksud dia yang kena jelaskan Quran kepada manusia adalah Nabi Muhammad. Jadi memang awak tak lari daripada penjelasan Muhammad SAW. Pasal dan bila Nabi Muhammad jelaskan, takkanlah kita nak kata agama tak terjaga. Sedangkan Allah Ta'ala jamin Al-Quran ni terjaga untuk Nabi, hafalannya, bacaannya dan penjelasannya dan surah Al-Qiyamah. Sedangkan Allah Ta'ala suruh kita buat benda yang mustahil. Macam Allah Ta'ala kata pada kita, suruh merujuk kepada Allah dan juga Rasul. Kan wa makhtalaftum min syai', apa kamu bercanggahan daripada satu perkara, faruddu ila Allah wa ila Rasul. Kali pada Allah juga Rasul. Pada Allah, pada kitab Allah Ta'ala, kepada Rasul. Dia start goyang. Tapi pasal masalah problem dia, Quran pun dia masih goyang. Saya kata tak boleh bincang.
Saya awak tak ada base. Saya nak bincang awak. Tentukan dulu Quran tu apa kedudukan dia. Awak terima Quran tak? Nanti saya baca Quran tak guna untuk awak. Jadi saya terima tapi terpaksa. Hai. Itu contohlah bagi saya nampak. So secara basic dia memang ketakwaan itu dibina dengan keimanan gaib tadi. Pasal apa diberitakan dalam Quran Karim tentang syurga, neraka, tentang kaum terdahulu yang musnah, tentang apa Allah simpan untuk kita hari kiamat nanti. Semua tu akan boost up diri kita untuk apa? Bekerja bagi kebaikan dunia akhirat dan menjauhi perkara bahaya dunia akhirat. Sebab tu kenapa bila saya kata tadi iman dengan ghaib tadi patut melahirkan ketakwaan. So kita tahu kita nak lari ke mana dan lari dari apa. Dari apa, betul? Betul, itu basic. Tapi sebab tu benda ni yang kita kena faham bila kita kata dalam tajuk iman dan ghaib ni memang dalam Islam dia adalah memang kita kata base asal. Para sahabat Nabi dahulu bina. Contoh macam orang-orang Madinah. Bila Nabi SAW kata pada mereka, kan diorang nak bai'ah Nabi SAW. Kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, Ibn Hisham ada sebut tentang orang-orang Ansar ketika nak mula bai'ah Nabi. Ada seorang tu kata tunggu jap. Jangan bai'ah lagi. Ni kita bai'atul Aqabah yang kedua. Dia kata tunggu jap. Aku nak tanya soalan. Kau dengar dulu soalan aku. Korang nak bai'ah dia, tunggu. So dia kata, ya Rasulullah, ya Muhammad. Kalau kami tunaikan kepada engkau janji kami, korbankan harta kami, nyawa kami, anak kami, isteri kami, tanah air kami untuk engkau, bantu engkau, lindung engkau, pertahankan engkau, apa kami dapat? Nabi kata satu kalimah je, syurga, jannah. Terus dia kata, mesin tangan kau, kami bayar sekarang. Base pergerakan mereka tu ada kepercayaan kepada syurga. Nabi tak tawarkan nanti ada investment datang nanti. Tak ada. Dapat share jawatan. Jawatan tak ada. Nabi tak bagi benda tu. Tak ada. Even Nabi kata Allah tak letak di mana saja dia kendaki. Awal-awal lagi Nabi beritahu demikian. Tak ada siapa yang boleh claim untuk dapat take over urusan Islam lepas Nabi tak ada. Awal-awal setiap kabilah yang datang mintanya Nabi tolak, Nabi reject. Ada kabilah yang mula-mula Nabi tawarkan kepada mereka Islam, minta kalau lepas engkau tak ada, siapa pegang? Kalau kami pegang, kami setuju. Tapi kalau tak bagi pada kami tak nak. Kami kata tak nak, tak payah. Tapi yang orang Ansar tadi dia kata kami tunaikan. Kalau kami tunaikan benda kau minta ni, kami dapat apa? Nabi kata syurga. Terus dia kata mesin tangan kau. Dia tanya soalan dan bila Nabi kata syurga, mesin tangan kau. Nampak tak? Itu yang kita nak fahamkan sebenarnya, bahawa keimanan terhadap ghaib tadi yang membina masyarakat Islam kita. Bahkan kesungguhan kita untuk berjuang kerana Allah Ta'ala, belajar kerana Allah Ta'ala, menyampaikan kerana Allah Ta'ala adalah base kepada masalah benda ghaib. Kalau benda-benda yang tentang fizikal ni tadi, kita akan kecewa lah. Lepas kita upload video kita, tiba-tiba orang view tak ramai. Kita pun apa tajuk ni kan? Orang tak suka ke? Kan? Tak suka Ikmal ke? Okay. Tak suka host ke? Tak suka host ke? Kan? Dulu sebenarnya kalau ikutkan, bukan setakat ni Ikmal. Helmi pun pernah kena dengan Kiki. Mula dulu. Dia kata kayu pun ada. Serius. Jadi realiti dia tak usah hiraukan sangat. Ala aku lihat kalau kita nakkan manusia punya approval, kita akan apa? Tak dapat apa. Lepas tu yang Imam Syafi'i kata ridhan nas ghaitun la tudrak. Ridhan nas, redha manusia, ghayah matlamat, la tudrak, takkan dicapai. You not achieve. Mana kita nak semua orang redha kita, tak boleh. Jadi secara basic, tapi kalau kita nak redha Allah Ta'ala, ni beza. Itulah yang berlaku pada para sahabat Nabi SAW. Korbankan nyawa mereka, bersungguh-sungguhan pertahankan agama mereka. Bilal bin Rabah yang diseksa di tengah-tengah panas, dia hanya sebut Allah Ahad kan. Bukan Ahad pasal hari ni Ahad tak nak bangun tidur. Ahad tu ada Allah Ta'ala satu kan. So bila dia cakap kalimah tersebut, sebenarnya itu atas dasar iman ghaib. Kalau benda fizikal, dia hamba. Apa benda boleh dapat? Yang ajak dia masuk Islam pun bukannya semuanya kaya. Ketika tu Nabi tak ada kata masuk Islam aku bagi kau 5,000, masuk Islam aku bagi kau sekian. Tak ada. Semua based on kepercayaan totally benda ghaib. Sebab tu kita kata dalam Islam ni, kepercayaan ghaib tadi dia mempunyai signifikan atau kesan yang sangat penting. Essence kepada agama sendiri. Bahkan seorang yang tak beriman dengan ghaib tadi, yang terutama yang 6 perkara yang kita sebut kan, maka dia tidak dikira sebagai mukmin. Sama sekali. Bahkan kalau dia daripada 6 tadi dia beriman dengan semua kecuali satu, pun batal.
batallah iman dia. Dia tak boleh salah satu. Dia percaya, saya percaya Allah Ta'ala, percaya para rasul, tak percaya malaikat. Macam ada kumpul. Ni saya skeptikal. Skeptikal lagi. Malaikat ni ada. Adakah mungkin malaikat ni suara hati baik manusia, syaitan tu suara jahat hati manusia? Kalau Allah Ta'ala katakan dia fizikal lah. Allah Ta'ala sebut, bercakap kot dengan dalam Quran Karim, cerita Allah Ta'ala berbual dengan para malaikat. Tentang nak ciptakan di muka bumi ni khalifah. Lepas tu bila Iblis tak nak sujud, Allah Ta'ala tanya dengan Iblis, apa hal kau tak nak sujud? Pada apa aku ciptakan dengan dua tanganku? Mana ada perbualan antara Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk tadi. Datang kita, syaitan ni tak ada benda, dia just apa? Bisikan Ni satu pihak, yang satu lagi lah. Yang tak percaya gaib jadi mengarut pada, yang ni percaya tak percaya gaib langsung. Alasan dia kerana benda ni semua ni just khayalan. Kena faham. Jadi basic dia memang dalam Islam gaib ini adalah kepercayaan yang mesti dipegang. Cuma ke mana yang kita pegang tadi, ia adalah untuk tujuan melahirkan ketakwaan.